Kita nak berbicara tentang siapa yang wajib bayar zakat pendapatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Okey. Bila kita berbicarakan tentang bayar zakat pendapatan, sama ada bayar secara bulanan ataupun tahunan, kita tengok dulu siapa yang wajib kena bayar zakat pendapatan ini. Yang pertamanya, mereka adalah individu Muslim yang berakal, baligh dan mempunyai pendapatan halal. Pendapatan halal. Kalau kamu buat pendapatan yang haram tu, tolak tepi dululah. Okey. So pendapatan yang halal ini apa dia? Banyak kategori. Pertamanya, anda mendapat gaji bulanan, mendapat bonus, mendapat komisen, ataupun anda seorang yang bekerja sendiri, ada bisnes sendiri, okey. Dan anda ada pendapatan pada bulan tersebut, so anda juga jatuh di bawah wajib untuk membayar zakat pendapatan lah, okey. Dan seterusnya, apabila kita punya had minimum tu cukup hisap dia dan cukup haulnya, simpanan selama setahun. So kita nak berbincang, saya nak cerita sedikit lah tentang pendapatan kita ni. Ada yang cakap dengan saya, ni zaman kita borak-borak dulu, okey, saya tak ada pendapatan yang tetap. Kadang-kadang sebulan saya dapat 1,000, kadang-kadang saya dapat 500. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga satu pendapatan yang dah masuk dalam kategori syarat-syarat tu tadi. Syarat utama dia Islam, pemilikan sempurna, cukup hisap, cukup haul. Okey, semua dah ada dalam apa tu, website portal zakat. Saya tengok, saya rujuk dekat Zakat Selangor. Okey. So sekiranya anda bukan bekerja secara tetap, pendapatan anda tidak tetap, tetapi anda mempunyai pendapatan pada setiap bulan, anda berniaga, bertani, nelayan, anda ada pendapatan tetap secara dalam sebulan tu, you dah jatuh wajib dah nak kena bayar zakat ni. So zakat ni membersih lah, membersihkan diri kita, membersihkan harta benda kita. Sebab kita kena fikirkan, dalam rezeki kita ni ada rezeki untuk orang lain. Kalau kita boleh dapat berfikir macam tu, alhamdulillah. So zakat tu wajib, okey. Dan jangan kita culas untuk tidak membayar zakat. Kalau dah jatuh wajib tu wajib lah. Jangan kita persoalkan, kenapa aku ni tak banyak sangat duit nak bayar zakat. Dah. Itu syarat wajib. Alright. Assalamualaikum.